Ramai sangat kreator dekat luar sana yang asyik kejar views, kejar viral, kejar likes. Tiap-tiap hari fikir, macam mana nak buat video yang boleh meletup. Tapi, dalam sibuk-sibuk kejar semua tu, kita terlupa satu benda yang paling penting, iaitu nilai. Ya, nilai. Konten yang viral mungkin buat orang tahu siapa kita untuk sehari dua, tapi konten yang bernilai buat orang ingat kita sampai bila-bila. Kalau nak bina pengaruh yang betul-betul kukuh, yang bertahan lama, formula dia mudah je. Beri dulu, baru minta. Jadi apa sebenarnya maksud konten yang memberi nilai? Adakah kena jadi profesor ke? Kena jadi pakar motivasi ke? Tak semestinya. Konten bernilai ni sebenarnya sangat luas. Ia boleh jadi konten yang mendidik. Contohnya, awak ajar orang cara edit video guna telefon. Atau awak terangkan isu semasa dalam bahasa yang mudah faham. Itu dah kira nilai. Ia juga boleh jadi konten yang memberi inspirasi. Kadang-kadang, orang tak perlukan ilmu rocket science pun. Mereka cuma perlukan sedikit semangat untuk mulakan hari. Video awak yang kongsi kisah jatuh bangun atau kata-kata motivasi yang simple boleh ubah mood seseorang 180 darjah. Selain tu, konten yang menyedarkan pun bernilai. Awak buka mata orang tentang satu isu yang mereka tak pernah tahu. Contohnya, kesan plastik pada alam sekitar atau kepentingan kesihatan mental. Awak buat mereka berhenti sekejap dan berfikir. Itu sangat powerful. Dan jangan salah faham, hiburan pun boleh jadi bernilai tau. Tapi bukan hiburan kosong. Hiburan yang ada niat baik, yang ada mesej tersirat, macam komedi yang menyindir secara sihat atau sketsa yang ada pengajaran di hujungnya. Menghiburkan sambil mendidik. Paling penting, konten bernilai ialah konten yang menyelesaikan masalah orang lain. Mungkin masalah mereka tu kecil je, contohnya, macam mana nak ikat tali leher, atau resepi apa yang senang untuk orang bujang.